Thailand menguasai 90% ekspor durian ke China. Malaysia hanya menjual sekitar 5 bilion ringgit ke China sekarang. Tetapi potensi jualan boleh mencecah 84 bilion. Lebih daripada 150% menjelang 2026. Itu bukan duit kecil. Rakyat biasa mungkin tak merasa musang king grade A yang terbang ke China. Tetapi setiap durian yang diekspor menyumbang kepada ekonomi negara dan akhirnya kepada rakyat juga. Berbalah di Raub memotong pokok durian seperti membuang emas. Sayangnya, persaingan antara Royal Pahang dan pekebun bebas tidak menguntungkan sesiapa dan hanya mengurangkan potensi industri durian Malaysia. Malangnya, Kementerian Pertanian pula terus membisu berhubung isu ini. Bagi ahli Parlimen Chow, kerusi Raub yang dimenangi DAP sejak 2013 amat bergantung kepada sokongan pekebun tempatan, majoritinya masyarakat Cina. Pilihan Raya Umum yang ke-16 semakin dekat. Isu durian ini bukan sekadar pertanian, ia juga politik.